lumpur semuanya di Kuala Perai sebab ada dua laluan sungai, Sungai Legi dan sungai daripada Legi dan Gumutang akan bercantum di situ, dan Kuala Perai ni akan jadi tempat yang pertama kali yang terima bebanan air 2 kali ganda. Untuk yang terlibat dengan banjir ni, mana yang ada dalam rumah tolong keluar, cuba cari kawasan berbukit, dalam rumah tak selamat sebab dia akan naik 2 kali ganda lagi. Sebab kebanyakan yang kita tak dapat selamatan setakat ni, ramai yang duduk atas bumbung belum bahaya. Duduk dalam siling, dalam bumbung kita tak boleh keluar dari situ. Jadi better keluar daripada rumah, cari bukit, cari kawasan yang kita yang kita takkan fikir dah, kawasan yang ada air. Sebab kebanyakan masa yang kita selamat waktu first wave tu memang kebanyakan duduk dalam siling. Jadi kita proses nak cari tu satu hal. Bila duduk atas bumbung, bila air dah habis atas bumbung, kita tak boleh ke mana dah. Jadi kalau bukit tu mungkin kita berbau pada pokok mana yang